Kalau nak beli receiver ni, kita kena tengok dia punya hose ni. Masalah auto gate ni, apa ni, bila tekan nak kunci, dia kata dia tak dapat detect. Kita try. Bunyi. Jadi pula bila buka, bila kita konsep benda ni, jadi pula. Kita apa? Kita tutup mula. Sebab sepatutnya kalau bila kita buka gini, kalau tak jadi, first kita kena check dia punya voltage lah. Tapi jadi ni tak kena konsep lagi ni. Kita pasang mula di bagal tu. Okey, lah ni bila kita buka dia jadi mula dah. Tapi hari tu masa benda ni tak jadi tu, kalau nak tak fungsi, kabel rumah kan dia dekat box dia ni kan. Tapi masa tu jadi kalau tekan dengan skru kat dalam rumah. Mana kemungkinan suspek dia benda ni lah tak jadi pun. Tak apa, kita biar dulu, kita tengok, kita pakar dulu. Kalau tak jadi juga kita tukar benda ni, sekata dia punya signal dia ni. Okey, kabel receiver ni dia ada 5 rak. Okey, hot merah dengan hitam merah. Nombor 1 dia masuk dekat lock power ni. Okey, lepas tu hitam sebelah dia. 1, 2. Okey, kelabu masuk dekat push switch ni. Kelabu dengan merah, putih dengan hitam, lepas tu kuning hujung sekali. Okay, kita terpaksa tukar juga benda ni. Dia main jadi tak jadi kita ada petanda awal dia nak punah dah. Jadi kita tukar untuk baru lah. Okay, kita dah dapatkan receiver yang baru. Okay, kalau nak beli receiver ni, kita kena tengok dia punya hose ni. Okay, ni 433. Oh, ni 330. Okay, kalau yang 433 ni dia boleh signal lebih jauh lah. Okay, kalau dia ayat gitu. Jadi kita tengok hose pada sini, dan kita tengok hose pada anak koci pun ada juga. Lepas tu untuk kita alignment ke dia dengan anak koci, kita setting dia punya kod lah. Boleh tengok pada anak koci dia, dalam anak koci dia ada punya kod bagi sama dengan receiver ni. Jadi boleh pakai juga anak koci yang lama. Jadi untuk pasang dia, ikut je kabel yang asal tu, pasang balik. Jadi kita pasang dulu. Okay, alhamdulillah kita dah tukar dia punya receiver. Okay, lepas tu pemasangan ikut je dia punya kabel ni balik. Merah, hitam, kelabu, putih, kuning. Okay, jom kita test. Alhamdulillah. Okay, ni untuk dua-dua pintu. Yang ni untuk